Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Azra Damia binti Imran Zaki, anak didik sekolah SMK Convent Setiawan. Kod sekolah saya AEB 1027. Saya akan menceritakan novel yang bertajuk See You in the Beat karya Moonlight. Izinkan saya mulakan bicara tentang novel yang bertajuk See You in the Beat. Novel ini mengandungi 582 muka surat. Selain itu, novel ini juga diterbitkan di syarikat Fajar Paker. Selain itu, novel ini juga bertemakan penipuan kekuasaan dan konspirasi tersembunyi. Izara Medina ialah watak utama wanita yang enggan percayai akan cinta kerana trauma masa silamnya membuatkan enggan percayai akan lelaki. Yang diskus ialah seorang lelaki yang misteri yang entah bagaimana lebih mengenali dirinya, Izara Medina. Dari awal pertemuan mereka penuh dengan pergaduhan, keras kepala dan emosional terhadap kisah silam mereka. Persoalannya, siapakah Yadiskas? Bagaimana dia lebih mengenali dirinya, Izara Medina? Yadiskas ialah seorang tentera udara yang mempunyai tujuan hidupnya sendiri. Selain daripada itu, ia juga mempunyai tahap kesabaran yang tinggi terhadap dirinya. Tetapi dalam diam, dia menyimpan banyak rahsia tentang seorang wanita yang bernama Izara Medina. Rahsia yang terhadap Izara membuatkan Izara tahu bahawa lelaki itu bukan hanya lelaki biasa, tetapi lelaki tahu semua tentang dirinya. Ia tidak datang ke Izara hanya demi cinta, tetapi dengan beban dan sesuatu yang misteri. Yang juga tahu tentang satu penyakit yang sedang menanti Izara. Mungkin saja kanser, mungkin saja mental breakdown. Tapi walau bagaimanapun, dia tak beri sokongan terhadap Izara, kekasihnya justru isterinya. Hari demi hari berlalu, rasa kasih sayang mereka mulai muncul hingga mereka menciptakan satu permainan yang digelarkan sebagai siapa pergi dulu antara kita adalah pemenangnya. Ia bukan seperti lelaki di luar sana yang lalai terhadap dunia. Ia seorang tentera udara yang berpegang kepada negara dan juga ajal dan maut. Namun siapa sangka permainan tersebut menjadi kenyataan, di mana ia adalah permainan daripada permainan tersebut. Permainan yang habis lebih awal daripada sangkaannya. Ia telah meninggal dunia semasa menjalankan latihan atau lebih digelari sebagai misi. Dan apabila duka cita sudah disampaikan kepada Izara, Izara sangat sedih apabila ia diskus ialah kekasihnya sudah dijemput ilahi. Namun siapa sangka pengakhiran daripada cerita mereka dipertemukan kembali apabila Izara meninggal dunia selepas menjalankan pembedahan. Pengakhiran daripada cerita mereka yang telah bertemu kembali dengan kekasihnya walaupun bukan di dunia tetapi di destinasi yang lain. Kisah kita bermula dengan indah namun berakhir tanpa kata selesai kerana cerita kita diletakkan nokta daripada Tuhan. Setiap pelangi mesti ada hujan, setiap hujan mesti ada pelangi. Sekian daripada saya, Azra Damia.